Saya ada dua mikrofon untuk smartphone. Satu daripada jenama Boya dan satu lagi dari jenama DJI. Harga pun agak jauh beza, tapi yang lebih penting saya nak tengok sama ada kualiti mikrofon yang lebih murah ni setanding dengan mikrofon yang lebih mahal ataupun tidak. Selain itu, Parti Rakyat merupakan sebuah kekuatan pahlawan kiri yang dipengerusikan oleh Encik Kasim Ahmad dan Syed Hussein Ali sebagai Setiausaha Agung. Telah meletakkan calonnya dalam pilihan raya Majlis Undangan 11 Buah Negeri. Beberapa orang calon bebas telah bertanding di peringkat Parlimen dan Negeri. Semua pilihan raya di Malaysia Barat telah ditetapkan pada 10 Mei. Di Malaysia Timur pula beberapa hari telah ditetapkan sehingga hujung bulan Jun. Kempen diadakan selama 7 minggu untuk rakyat menentukan pilihan raya mereka pada hari membuang undi, iaitu 10 Mei. Pilihan raya yang lepas berjalan dengan harmoni berbanding pilihan raya 1969, di mana berlaku kecaman, perbuatan tidak sopan dan perkataan yang menyentuh perasaan. Lepas saya dah transfer ke low audio dan dengar guna headphone, ini pendapat saya tentang kualiti audio daripada mikrofon DJI Mic Mini dengan Boya BYV1. Daripada segi suara, DJI dia ada range yang lebih luas dan dia punya bass dia lebih ketara. Untuk Boya, dia punya treble dia lagi tinggi yang bermakna suara lebih jelas. Untuk background noise, dalam audio Boya dia lagi rendah berbanding dengan DJI. Mungkin sebab mikrofon Boya dia kurang sensitif kot. Jadi saya boleh rumuskan kalau anda nak audio yang cinematic, bolehlah guna DJI. Tapi kalau anda nak suara interview yang lebih jelas, anda boleh guna Boya. Tapi kualiti audio kedua-dua mikrofon ni jauh lagi baik daripada shotgun mikrofon kalau anda nak rekod suara subjek. Anda nak dengar tak ujian noise cancellation kedua-dua mikrofon ni? Komen kat bawah.